Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorrunner Vlog. Okay guys, apa aku nak kongsi dengan korang hari ni adalah tentang satu model motosikal yang baru masuk pasaran Malaysia, tapi belum dilancarkan secara official lagi lah. Model motosikal ni iaitu Kencana Sport 115 Fi. I'm okay, I'm fine. Kencana, ting ning 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 ning. Kencana Sport 115 Fi ni adalah daripada jenama Afas. Afas ini adalah satu syarikat motosikal jenama Malaysia yang terbaru, dan juga dia bekerjasama dengan Suzuki Japan. Jadi motosikal yang dipasarkan ni adalah motosikal antara kerjasama Afas dan juga Suzuki Japan. Okey. Jadi untuk model yang pertama daripada jenama Afas ni adalah Kencana Sport 115 Fi. Jadi kalau kata korang nak tahu lebih lanjut tentang model motosikal ni, korang kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, dan nyalakan loceng untuk notification video akan datang. Jadi sebelum apa, kita tengok intro ni dulu. Okey guys, untuk perkongsian hari ini adalah tentang jenama tempatan terbaru, iaitu Afas memperkenalkan model sulungnya ke pasaran Malaysia, iaitu model Kencana Sport 115 Fi. Sejak 27 Disember yang lalu, Kencana Sport 115 Fi telah mendarat di beberapa pengedar motosikal Afas dan juga pengedar Suzuki. Harga permulaan bagi model Kencana Sport 115 Fi adalah bermula daripada RM5,799, tidak termasuk road tax dan insurans. Model Kencana Sport 115 Fi adalah rebadge daripada model Suzuki Smash 115 Fi, kerana motosikal yang dikeluarkan oleh Afas adalah dari kerjasama antara Afas dengan Suzuki Japan. Untuk spesifikasi ringkas model ini, jenis enjin 4-stroke single cylinder single overhead cam dengan Suzuki oil cooling system 113cc. Untuk maximum horsepower 9.2 HP dan 9.1 Nm of torque. Untuk transmisi 4 kelajuan ataupun 4 speed. Untuk kapasiti tangki petrol 4.2 liter. Untuk dari segi enjin, memang 100% buatan Suzuki yang memang terbukti ketahanannya. Lagi pula memang ada logo Suzuki pada kulit enjin Kencana Sport 115 Fi ini. Bahagian yang diubah dari reka bentuk asal Smash 115 Fi adalah bahagian meter, headlight, lampu brake belakang dan juga lampu signal belakang yang capang. Untuk Suzuki Smash 115 Fi masih menggunakan lampu halogen ataupun lampu metal biasalah. Untuk Kencana Sport 115 Fi ini sudah dilengkapi dengan full LED light. Kelebihan Kencana Sport 115 Fi adalah seperti Suzuki oil cooling system, one touch easy start system, headlight LED yang terang dipadukan dengan DRL, absorber belakang Kayaba ataupun KYB, harga yang berpatutan. Itu adalah antara kelebihan Kencana Sport 115 Fi. Untuk kekurangannya pula, meternya masih fully analog. Rata-rata motosikal zaman sekarang ni dah dicampurkan dengan meter digital. Lagi pula, dia pasang cover rantai yang tutup habis ni, aku rasa macam kurang bagus lah. Sebab apa, kita susah nak tengok kita punya rantai masih okey atau tak, kering atau tidak. Kita akan selalu lupa nak minyakkan rantai sebab dia tertutup, kita tak nampak. Lagi pula model ini tiada charging port ataupun USB port charging. Jadi kesimpulannya, model ini boleh bersaing dengan Yamaha EZ115 dan Modena Skris 125 kerana horsepower lebih kurang sama, harga pun hampir-hampir sama. Tiga-tiga juga model baru masuk Malaysia dan juga buatan Malaysia guys. Jadi apakah pendapat korang tentang model ini? Sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. The Malayan tiger is the national animal of Malaysia, represents strong and tough character. Tiger eye. Tiger nose. A letter.
silhouette derived from a Faz wording. Wawan Malay is a uniquely designed Malaysian kite that has flown height since time past. Okey guys, jadi itulah dia tadi Faz Kencana 115 Fi yang dapat aku kongsikan sedikit tentang model ni dengan korang. Sebab apa, motor ni belum dilancarkan secara official lagi. Cumanya dah masuk ke pengedar-pengedar yang ada dekat Malaysia ni, dah ada lah. Dia dah hantar dah stok. Jadi sekarang ni korang boleh booking order kan. Boleh booking order, dan juga nanti bila dilancarkan mungkin akan diberi penyerahan lah. Akan dibuat penyerahan kepada owner-owner terawal. Jadi model ni mungkin tak banyak masalah. Sebab apa, dia rebash daripada Suzuki Smash 115 Fi. Jadi itu saja aku dapat kongsikan dalam video kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan loceng untuk notification video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, menuduh tanpa usul periksa, lampias nafsu akhirnya murka, berkata tipu buruk padanya. Jasad berdiam bukannya takut, menunggu masa engkau berlutut. Aku berdiri bukan berpatur, harimau tidur jangan dikejut. Aku tahu kau banyak tipu helah, aku dasar dia perisi dan panah. Sekali lagi kau cuba merata, akan benam kau ke tanah. Nanti baru kau menyesal tak sudah. Ada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, usul periksa, lampias nafsu akhirnya murka, berkata tipu buruk padanya. Aku dah puas menggalah, bila ku berdiam kau menambah helah. Hatiku penyam makin menang, sesekali terhantuk baru kau tengadah. Ini ku pesan jangan berulah, kalau tidak kau menyesal nanti. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, menuduh tanpa usul periksa, lampias nafsu akhirnya